Okey, terima kasih kelas. Terima kasih cikgu. Panas betul lah hari ni. Itulah, baru pukul 10 pagi. Asal korang ni? Puasa je pun. Apa susah sangat? Senanglah kau cakap. Apa je yang kau tahu? Kalau aku puasa, aku boleh tahan tau. Serius? Leh, sabarlah aku. 5 hari pun kau boleh tahan. Okey, 5 hari. Tapi kau kena puasa betul-betul. Daripada pagi sampai maghrib. Cun. Deal. Kak Vinis, macam mana tadi? Kau sahur tak? Bangun tapi bila aku nak makan, dah azan dah. Jadi saya tak boleh makan lah. Itulah. Sahur pun dah susah. Macam mana nak puasa? Macam mana? Tapak? Aku lapar. Tapi aku juga nak buktikan aku boleh puasa tanpa sahur. Bro, kau minum je lah. Kau bukan wajib pun. Alah. Tak paksa pun. Tapi kau kan dah janji. Aku boleh lah. Belah. Hei! Awak tak nampak ke aku datang dari sana? Yelah ni yang hari tu. Ya weh, berani tak apa-apa tak? Tak. Bawa puasa pula. Beria betul. Kak Vinis, Kak Vinis. Kak Vinis, sabar. Ingat kau tengah berpuasa. Tapi apa kena mendengar aku nak marah dengan puasa? Penatu yang salah. Memanglah, tapi puasa ni bukan sekadar menahan rasa lapar dan haus. Ia juga mengelakkan kita daripada melakukan perkara yang sia-sia. Betul tu. Contohnya, tahan nafsu, jaga mata, kena tahan marah juga tau. Macam tadi. Kau kena sabar tau. Okey, macam ni lah. Kau ikut kita orang pergi bazar Ramadan petang nanti. Nak? Bazar? Makan-makan ni? Nak rasa dah macam lapar dah lah, weh. Boleh, jom. Ya? Jom. Banyaknya makanan. Itulah kau tak tahu. Inilah bazar Ramadan. Nak pergi tak? Oh, jomlah. Okay, jom. Pergi je. Bila nak azan ni? Lapar lah. Sabarlah, sikit lagi. Sikit lagi Vinesh. Tunggu tau. Okey lah. Dah azan dah. Nak makan ni? Makan lah. Sila makan. Lupa buat. Oh, terima kasih. So, Kak Vinis, macam mana perasaan kau berpuasa kali ni? Rasa dia lain macam lah. Pastilah. Sebab kau dah usaha sampai sini. Yalah. Momen ni buat aku rasa sebahagian daripada sesuatu lah. Aku belajar banyak benda daripada sini. Aku juga rasa lebih bersabar lah untuk melakukan apa-apa pun lepas ni. Itulah, itu namanya kebersamaan dan keikhlasan. Tanya Kak Vinis. Terima kasih.